Kau bang, gelak-gelak kau ingat aku buat lawak ke? Oi, kau mesti sini. Sinilah. Sini. Kau gimana? Dah lah PKP dah, tak ada orang kau tengok ni. Dengan tak pakai masknya. Mana aku tahu kau? Waktu abang pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat deraslah. Terkejut abang terheran-heran, sebab abang belum pernah ke sana. Untung datang dan berupa. Nampak macam dugong. Dugong. Ha. Ban bulu lah. Ban bulu Sejak bila jadi bulu? Badan dia tetap macam dugong lah. Apa kata kita pergi macam kita buat sini? Ni juga dia. Kita boleh terkejut dia ha. Jom. Kita buat Tiga orang, ada tiga orang. Tiga orang. Oh, aku tak nak buat macam mana. Duduk di tepi sungai. Lepas tiga hitam. Baik. Hitam. Oh, lagu. Oh, lagu tiga hitam Masuk. Tiga budak hitam main tepi jalan. Apa hitam-hitam? Kami bertiga memang hitam tapi hati kami bersih. Hati bersih. Kalau hati bersih dia tak mengaku hati bersih. Ni bangun. Alah, aku nak gambar-gambar ni. Gambar-gambar apa? Tengah-tengah lah ni. Elok lah. Dah kau taruh macam orang tak ada otak. Siapa ni? Siapa ni? Ya, kenapa? Awak kat mana Taman Tasik? Sini Taman Tasik. Oh, okey. Satu lagi saya nak tanya awak. Apa lagi? Jalan nak pergi ke hati awak kat mana? Normal ke nak bagi pick up line macam tu? Baliklah. Geli. Kau meninggalkanku tanpa perasaan, hingga ku jatuhkan air mata. Kekecewaanku sungguh. Kan? Aku ni berhajat besar lah kalau kita kat sini kan. Kita boleh kumpul macam ni hari-hari. Ha, betul tak? Sekarang musim PKP ni lah peluang kita nak kumpul kawan-kawan lama, betul tak? Ha. Bukan kita nak lepak tiga hari. Ha, itulah. Ni kepala dia. Bukan nak ajak kita orang. Ha, hang ni kepala ni. Tengok aku main lah. Mudahnya waktu melafazkan janji, engkau dan aku berdua serupa. Nampak? Hang dengan aku memang serupa. Tapi kalau mereka bertiga, ibarat kaca dan permata. Sama ke? Sama. Berkilat juga kan? Oh, kira aku puji apa lah, betul tak? Kira macam ni lah. Bila nak kutuk dah? Sekarang aku dah bagi skrip kan? Dah. Jangan tanya Amor ni. Han ingat hashtag ke duk pacok sana pacok sini kan? Aku kapal. Dah aku minat. Nak buat macam mana? Minat tak? Ni boleh jadi bingkai masa depan hang. Kau duk pacok sana pacok sini hang kan? Weh, hang dengar sini. Kita sebagai member dia, kita tak boleh nak hina dia macam tu. Dia nak pacak ke, dia nak jadi mak rempit ke, dia punya pasal lah. Itu minat dia. Hang faham tak? Motor aku macam ni kan. Janji dia tak menyalahi agama kita. Rempit. Dia buat benda tu pun dia kacau duit hang. Tak ada kan? Memang tak kacau. So kena support lah member kita. Kalau dia nak mati pun dia mati seorang-seorang. Duka ajak hang.
Tak boleh kan tu? Tak macam ni lah. Kita apa-apa pun kan. Kita sebagai member, kita boleh nasihat. Tapi jangan sampai menghina. Dia pun ada hati dan perasaan. Ingat tu. Jaga mulut terasa aku. Tapi kan weh, ingat tak? Dia pernah buat TikTok gelek-gelek kan? Viral. Tak malu ke? Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Weh, hang kaki panjang saja jatuh weh. Ni. Best dekat pegang. Weh, Anggi lah. Tak, ada. Tu. Weh, besarlah. Weh, awak bola ni besar semacam. Bola ni katanya. Hang nak tahu sejarah dah? Weh, nak ah. Nak tahu. Tu gerasi dulu. Gerasi buku yang lepas tu. Bulan. Bola gerasi? Siapa nak main bola ni? Gerasi lah main. Weh, sini ada gerasi ke? Ada. Mana ada gerasi? Hang ni goreng je. Goreng lah. Hang macam mana boleh percaya cakap dah? Masa kecil. Hang tahu tak? Kami masa kecil-kecil memang selalu kena goreng. Hang tipu aku siapa? Pukul dia sekali, pukul dah. Ni orang kata bulan. Bulan pula. Yang orang duk tarik bulan. Ni golf lah. Ni bola gol lah. Ni golf nampak ni. Ni batang dia. Batang? Tak tempat dia letak bola tu. Bulan dia bulat-bulat. Bukan, ni bola golf Bulat juga. lah. Hang ni Tunjuk sikit. Tak bijak sayang kat sekolah. tak payah. Tinggi saja takkan tak pasal ni. Weh, apa tu? Bukan crush hang ke tu? Crush lah. Yang hang tunjuk kat aku kat IG tu, hang cakap hang suka dia tu kan? Yang mana? Oi, malu doh. Jap. Yang free hair tu kan yang bertudung tu? Bertudung. Aku nak yang Aku ada plan lah. Aku ada plan sini. Apa kata kita pergi try crush dia tu? Sekarang ni siapa nak pergi tu? Siapa nak pergi? Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, macam ni lah. Kita tak boleh nak pergi dengan Mama sekali tau. Sebab nanti dia Mama marah. Dia berani ya? Tak apa. Aku pergi dulu, dapat dulu. Sekejap. Kenapa awak duduk bawah pokok ni? Saya nak nyorok lah. Awak nak nyerok ke? Tak boleh, awak ada depan mata saya ni. Tak boleh. Kenapa ni? Awak pernah tengok cerita Tarzan tak? Cerita Tarzan? Apa benar? Kalau cerita Tarzan tu, dia selamatkan haiwan kat dalam hutan kan? Ya. Tapi saya Tarzan juga. Tarzan apa? Saya Tarzan untuk menyelamatkan awak. Kau telah dewasa. Telah aku cintai. Mengapa engkau? Saya minta maaf awak. Run. Mana tepi tu weh? Kaki aku terangkat. Tak ada pun? Tak ada. Aduh. Lari. Dia lari ya. Woi, mana? Woi, anak pergi mana? Assalamualaikum. Kenapa ni? Tekan dulu. Apa sebenarnya? Sebenarnya saya takut nak bercakap dengan bidadari seperti awak. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata. Okeylah. Cerita sini habis sini lah. Saya tanya awak. Awak ni Cina ke?
Saya cakap saya Cina. Oh, kalau awak Cina, awak sudi tak berkawan dengan saya? Tak ke? Kenapa? Sebab saya Cina, awak nak ke? Awak, kalau awak Cina sekalipun, awak jangan risau. Sebab saya boleh ajar awak mendalami agama Islam dan bimbing awak ke syurga. Rindu aku sangat rindu kamu. Rasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu. Awak macam mana? Awak sudi tak nak berkawan dengan saya? Ui! Ui! Muka tak solat 5 waktu macam ni pun boleh bawa pergi syurga ke? Sakit yang ku rasakan terlalu dalam, pedih. Tak solat Jangan nilai aku daripada luaran. Nilailah aku daripada mata hati. Dan satu lagi, jangan bijak menilai orang. Apa pergi lah pula? Pergi lah. Pergi. Aku. Ha. Kau pun dapat. Tengok. Pergi lah. Sembang lah dia pun ni. Batu, tangkap lah. Harap tak ada orang kacau kita lagi ya. Bagi dia stay dulu. Jap. Lain ni. Kau dapat sesuatu lah. Nampak apa? Dapat kehidupan aku. Kehidupan. Kegelapan ada lah. Lagi. Aku pergi. Nak tanya boleh tak? Nak tanya apa? Nak tanya apa beza awak dengan tali gitar yang putih ni? Apa? Tali gitar ni memang dah putus, tapi saya tak nak putus ikatan cinta dengan awak. Aku pun tak kenal dengan kau. Apa yang bercintanya? Yalah, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, Macam celaka. Lucu baby. Pecah, baby. Sini apa benda ni? Ke tepi. Go away! Tepi lah. Ya, saya nak lompat jap. Lompat kat mana? Lompat ke hati awak berdua. Citra lompat. Lompat ke sana. Sana. Ayah Cik Zati, perempuan mana muda, namanya susahnya lan tutup mata, uang lan linggir, anak tak helan, jatuh. ente tutup mata, anak tak tentu. Hancur len aku setiap malam. Weh. Kenapa? Hantar tadi. Aku main tazir. Langgak dia. Aduh. Apa yang kita nak ni? Lepas tu, Han lari? Malu ku. Aduh, Han dah buat orang jatuh. Hei. Han buat apa sini? Aku tunggu korang lah. Aduh, apa ni? Weh. Apa datang dari mana pula? Aduh. Aku sakit lah. Kenapa? Sakit sebab tak dapat perempuan tadi. Aduh. Tak dapat ke? Tak dapat. Hang? Aku. Dia suruh lompat. Aku lompat. Jangan tak masuk air. Aduh. Betul. Serius ah? Aku pergi lompat. Aduh, kena game. Kita relax. Sekarang ni kan? Muka dia pergi try. Ish, aku tak ada harta, aku tak ada. Dah weh, perempuan yang sekarang dia tak pandang muka ke, tak pandang harta. Dia pandang hati. Hati yang baik dia akan terima lah. Tengoklah nanti macam mana dapat tak dapat belakang cerita lah. Ya, baiklah. Okay. Apa tu? Hati. Bosa. Hei. Okey dah, go. Aku telah berjanji menyayangimu. Lahir Awak. Apa beza awak berdua dengan Hujan Apa dia?
Hujan jatuh dari langit, tapi saya jatuh dari syurga untuk try awak berdua. Hah? Syurga? Syurga? Awak? Ya? Selepas hujan ada pelangi kan? Betul? Tapi selepas saya jumpa awak, macam ada baju kilat lah. Wak, berhenti sekejap. Kenapa? Nak lari-lari pergi mana? Jatuh nanti. Jatuh kat mana? Jatuh dalam hati saya. Hang ni. Hang ni bagi pick up line klise lah. Dah beribu kali aku dengar. Dalam radio pun dah ada. Lepas tu? Macam ni lah. Bagi aku try lah. Ha. Bagi ayat gratis punya. Okay, nice. Cina? Cina pula dah. Awak? Ya, saya. Nama awak apa? Nama saya ke? Yang kawan-kawan awak panggil awak apa? Orang panggil Erin je. Oh, Erin. Oh, saya ingat awak ni Amoy. Okey, Erin kan? E-R-I-N-N. Betul lah. Ada 4 huruf kan? Kalau dalam bahasa Inggeris awak tahu apa? Tak tahu. Nak tahu apa? Tak tahu. Love. Sesungguhnya kasih sayangku tiada batas, namun secepatnya engkau harus ku lepas. Selagi engkau berdiri dan kau bernafas. Jadi kita buat macam mana? Dua ni buat apa je ni? Kita orang bagi pick up line lah. Apa lagi? Kamu duduk pick up line baik. Kamu jaga solat kamu duduk. Allahu Akbar Maha Besar. Ni. Nampak kan pick up line aku? Yes. Boleh. Sekarang ni nampak macam mana pick up line aku? Mesti dia orang suka. Awak suka tak pick up line saya? Saya guna nama awak tau. Tak cukup kan? Tak cukup? Apa macam ni? Kenapa? Kenapa Kenapa? Tak boleh nak tenang ni. Sabar. Saya tahu awak excited. Apa? Excited. Sebenarnya kan saya teringin sangat nak berkawan dengan Amoy. Tapi sayang awak ni bukan Amoy, awak ni Melayu, betul tak? Tak. Hai? Awak apa? Saya cinta awak. Tapi saya cakap kawan kenapa dia yang seronok? Tak apa, kita orang ni gay boy. Sangka dulu lagi tadi ke? Nasib lah. Awak Datang sini nak pukul saya ke? Tadi kan saya main Tarzan. Awak sebenarnya saya dah lama minat awak. Sebenarnya awak keras saya. Ya ke? Tadi saya accident. Accident? Serius? Yelah, Tarzan tu langgar saya. Tarzan? Sorry lah, sakit ke? Saya rela sakit berkali-kali kerana awak daripada saya sakit ditinggalkan awak. Katakan sayang, mengapa begini? Sikapmu sungguh membingungkan hati. Jika awak rela? Rela lah. Kalau awak rela, jom lah pergi. Tak nak. Tak payah. Kenapa? Jom. Kenapa? Kalau boleh, saya tak naklah sakit. Kalau boleh, saya nak bahagialah dengan awak.